semesta alam. Cara-cara menghalang godaan syaitan. Bagi membantu manusia bagi menghadapi hasutan syaitan dan serangan-serangan iblis, Islam telah menunjukkan kepada manusia berbagai perkara yang dapat membantunya bertahan menghadapi pertarungan dengan syaitan seterusnya berjaya menewaskan musuh ketatnya itu. Cara tersebut telah dirumuskan oleh seorang dari para salihin dengan katanya, "Saya telah merenung dan memikirkan cara-cara dari pintu manakah syaitan masuk ke dalam diri manusia. Ternyata ia masuk ke dalam diri melalui 10 pintu. Pertama, tamak dan buruk sangka, maka aku menghadapinya dengan sifat menaruh kepercayaan dan berpada dengan apa yang ada. Kedua, cintakan kehidupan dunia dan panjang angan-angan, lalu aku menghadapinya dengan perasaan takut terhadap kedatangan maut yang boleh berlaku saban waktu. Ketiga, cintakan kerehatan dan kemewahan, lantas aku menghadapinya dengan keyakinan bahawa kenikmatan itu akan hilang dan balasan buruk pasti menanti. Keempat, kagum terhadap diri sendiri, ujub, lantas aku menghadapinya dengan rasa terhutang budi kepada Allah dan kepada akibat buruk. 57. Apa artinya saya menganut Islam? Kelima, memandang rendah terhadap orang lain dan tidak menghormati mereka, lalu aku dengan mengenali hak-hak mereka serta menghormati mereka secara wajar. Keenam, hasad, dengki, lalu aku menghadapinya dengan sifat berpada, qanaah, dan reda terhadap kurniaan Allah kepada makhluknya. Ketujuh, ria dan sukakan pujian orang, lalu aku menghadapinya dengan ikhlas. Ke-8. Bakhil, kedekut, lalu aku menghadapinya dengan menyedari bahawa apa yang ada pada makhluk akan binasa manakala yang kekal itu berada di sisi Allah. Ke-9. Takabur, membesarkan diri, lalu aku menghadapinya dengan rasa tawadu. Ke-10. Tamak haloba, lalu aku menghadapinya dengan mempercayai ganjaran yang disediakan di sisi Allah dan tidak tamak terhadap apa yang ada di sisi manusia. Di antara arahan-arahan yang dianjurkan oleh Islam sebagai jalan untuk mengelak serangan dan tipu daya syaitan ialah agar sentiasa seseorang itu mengingati Allah apabila memulakan setiap pekerjaan. Satu riwayat daripada Abu Hurairah berhubung dengan hal ini menyebutkan, syaitan bagi orang-orang mukmin telah bertemu syaitan bagi orang-orang kafir. Lalu didapati syaitan bagi orang-orang kafir dalam keadaan gemuk montel, sedangkan syaitan bagi orang-orang mukmin dalam keadaan kurus kering bertelanjang dan kusut masai. Lalu syaitan bagi orang-orang kafir itu bertanya kepada syaitan bagi orang-orang mukmin, "Kenapa kamu kurus kering?" Lalu ia menjawab, "Aku bersama seorang lelaki yang apabila ia makan ia menyebut nama Allah, lalu aku terus kelaparan." 58. Apa artinya saya menganut Islam? Apabila ia minum ia menyebut nama Allah, lalu aku terus dalam keadaan dahaga. Apabila ia memakai pakaian ia menyebut nama Allah menyebabkan aku terus bertelanjang. Apabila ia memakai minyak rambut juga ia menyebut nama Allah menyebabkan aku terus kusut masai. Kemudian syaitan bagi orang-orang kafir itu berkata, "Tetapi aku bersama lelaki yang tidak berbuat demikian sedikit pun, maka bolehlah aku berkongsi makan, minum dan pakai dengannya." Di antara cara-cara untuk dijadikan kubu pertahanan menghadapi tipu daya dan godaan syaitan ialah dengan cara: 1. Janganlah terlalu kenyang apabila makan meskipun menghadapi makanan yang baik dan halal kerana Allah berfirman. Maksudnya, makanlah dan minumlah, tetapi jangan kamu berlebihan. Surah Al-A'raf 7. Ayat 31. Rasulullah SAW juga bersabda mengingatkan, maksudnya, sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh anak Adam mengikut perjalanan darah. Oleh itu sempitkanlah pintu masuknya dengan kelaparan. Hadis riwayat Ahmad. 2. Membaca Al-Quran, berzikir mengingati Allah dan memohon keampunan sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah SAW.
Sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya ke atas hati anak Adam, maka jika ia mengingati Allah ia pun lari daripadanya. Jika sekiranya ia lupakan Allah, syaitan akan mengunyah hatinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. 3. Tidak tergopoh gapah dalam sebarang pekerjaan kerana mengingati pesanan Rasulullah SAW. Bergopoh gapah, terburu-buru, itu adalah dari syaitan dan berhati-hati itu dari Allah. Hadis riwayat Ibn Abi Shaybah, Abu Yaleh dan Al-Baihaqi. At-Tirmizi meriwayatkan hadis sepertinya dan Al-Albani mengatakan sanadnya hasan. 59. Apa artinya saya menganut Islam? Sebenarnya ruang ini adalah terbatas untuk menyebut semua sebab, amal-amal dan pesanan-pesanan yang dianjurkan oleh Islam untuk menjaga diri dari serangan dan godaan syaitan. Memadailah di sini kita melihat firman Allah. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan dari syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Surah Al-A'raf 7, ayat 201. 60. Apa artinya saya menganut Islam? Keimanan saya dengan Islam sepatutnya sampai ke peringkat meyakini bahawa masa depan kelak ialah milik Islam. Justru itu Islamlah yang paling ampun dan mampu untuk menyusun urusan hidup dan memimpin manusia. Agama Islam adalah satu-satunya manhaj atau cara hidup yang selaras dengan kehendak fitrah manusia. Ia dapat mengimbangkan tuntutan lahiriah dan rohaniah insan. Allah berfirman, yang bermaksud, tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Sedang dia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-Mulk, ayat 14. Manhaj Islam bersifat Rabbani. Manhaj Islam yang bersifat Rabbani merupakan satu corak penghayatan yang kudus mengatasi sistem dan cara hidup ciptaan manusia. Ia mampu untuk kekal dan memberikan saham tamadunnya di setiap zaman, tempat dan peringkat. Manhaj Islam bersifat universal, sejagat. Manhaj Islam yang bersifat sejagat atau universal menyerlahkan ciri-ciri keinsanan dan ciri infitah, bersifat terbuka atau kelapangan, serta daya untuk menanggung kemungkinan-kemungkinannya. Ciri infitah ini mengatasi pertimbangan kedaerahan, perkauman, kebangsaan dan sebagainya. Cara ini sebenarnya adalah cetusan dari sibgah Rabbaniyah itu sendiri. Manhaj Islam bersifat anjal, murunah. Keanjalan manhaj hidup Islam, atau fleksibel, memberikannya daya untuk menghadapi aneka permasalahan hidup yang datang silih berganti sibgah atau cara ini memberikan Islam kebolehan untuk berijtihad. 61. Apa artinya saya menganut Islam? Menyimpulkan hukum hakam terhadap hal-hal yang tidak ada nas, sama ada melalui qiyas atau maslahah mursalah, istihsan dan sebagainya. Di manhaj Islam bersifat syumul atau menyeluruh. Ciri manhaj Islam yang menyeluruh membedakannya dengan sebarang manhaj atau sistem hidup duniawi yang mempunyai dimensi matlamat yang terbatas. Manhaj Islam adalah manhaj ciptaan yang maha mengetahui segala masalah manusia, baik atau buruknya. Ia maha mengetahui apa yang membahagiakan dan apa pula yang mencelakakan manusia. Sebab itu Islam sahajalah yang mampu memenuhkan keperluan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik dalam urusan pimpinan maupun perundangan. Sama ada dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri. Allah SWT berfirman, yang bermaksud, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, agama Islam, yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah, dan kepadanyalah kami beribadat. Surah Al-Baqarah, ayat 138. Kegagalan sistem-sistem ciptaan manusia.
Kemudian saya harus mengetahui dan menginsafi tentang selok-belok serta kegagalan yang dialami oleh sistem hidup dan ciptaan manusia, baik di Timur maupun di Barat. Sama ada yang berfahaman kapitalisme, demokrasi, liberal, sosialisme atau komunisme. Tidak syak lagi ini adalah kerana keterbatasannya, kelemahannya, sifat kesementaraannya dan hakikat ianya dari ciptaan insan. I1. Kegagalan sistem sosial. Dalam arena sosial, sistem-sistem yang dipanggil sebagai sistem kanan atau kirinya ternyata gagal untuk memantapkan kebahagiaan, keharmonian dan kestabilan. Malah terlalu banyak malapetaka yang ditanggung oleh manusia hasil dari sistem-sistem ini. Ternyata ikatan kekeluargaan semakin terburai. Kasih sayang semakin pudar, akhlak semakin luntur dan runtuh. Nilai-nilai keutamaan dan keluhuran sudah kehilangan harga. Ketegangan dan permusuhan mengambil tempat kedamaian dan ketenangan. Semangat. 62. Apa artinya saya menganut Islam? Egoistik dan mementingkan diri mengalahkan semangat kerjasama dan mengutamakan orang lain. 2. Kegagalan sistem ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kapitalisme dan sosialisme ternyata gagal dalam mewujudkan syura impiannya atau masyarakat serba adil sebagaimana yang dilaung-laungkan. Dari sistem ini tercetuslah bermacam-macam krisis dan permasalahan hidup. Lahir pertarungan kasta, kezaliman sosial, eksploitasi kepartian, monopoli, kemiskinan, pengangguran dan 1001 macam masalah lagi. 3. Kegagalan sistem politik. Dalam arena politik sistem-sistem ala ketenteraan, demokrasi, republik, yang beraja atau tidak beraja, bertanggungjawab melahirkan, merangsang serta membiarkan penyelewengan serta kebejatan di setiap peringkat. Penyalahgunaan kuasa, sikap pilih kasir, rasuah, merasa besar diri dengan kekuasaan, di samping bencana fitnah, pembunuhan, penggulingan kuasa silih berganti, pemberontakan, penyingkiran serta bunuh diri, assassination, hampir-hampir menjadi kelaziman sistem-sistem tersebut. 4. Kegagalan sistem ketenteraan. Dalam bidang ketenteraan, sistem-sistem ini banyak menanggung dosa, mengabaikan nasib masyarakat dan negara Islam yang lemah seperti persoalan Kashmir, Eritrea, minoriti Islam di Filipina, persoalan Palestin dan sebagainya. Yang lebih parah dari itu ada pula negeri Arab yang menjadikan krisis tersebut sebagai daun dalam permainan politiknya untuk menggadaikan atau mempergunakannya sebagai isu dan untuk menjamin kekuasaan mereka agar berlarutan. Sistem ini juga bertanggungjawab terhadap pengabaian membina kekuatan fizikal dan jiwa ummah yang membolehkan mereka menghadapi penjajahan dan mengusir Israel dari bumi Palestin. 63. Apa artinya saya menganut Islam? 1. Saya mesti hidup untuk Islam. 2. Saya mesti beriman bahawa beramal untuk Islam adalah wajib. 3. Tanggungjawab, ciri-ciri dan persediaan harakah Islamiah. 4. Saya mestilah memahami cara-cara beramal untuk Islam. 5. Saya mesti memahami sejauh manakah makna penggabungan dengan harakah Islamiah. 6. Saya mesti memahami makna pemutusan amal Islami. 7. Saya mestilah memahami syarat-syarat bai'ah dan keanggotaannya. Mukadimah bahagian kedua. Bahagian kedua kitab ini yang bertajuk Apa Artinya Saya Menggabungkan Diri dengan Harakah Islamiah membentangkan ciri-ciri penting yang mesti wujud pada mereka yang menganut Islam supaya penggabungan diri mereka menjadi penggabungan yang benar. Asas bagi penggabungan seseorang dengan harakah Islamiah ialah wujudnya ciri-ciri dan sifat-sifat penggabungan seseorang dengan agama Islam itu sendiri. Inilah yang menjadikan harakah Islamiah mengambil berat ke atas persiapan pribadi Muslim yang sebenarnya sebelum memulakan usaha membentuknya sebagai seorang anggota harakah Islamiah. Langkah ini perlu kerana penggabungan diri seseorang dengan ajaran Islam adalah asas. Manakala penggabungan ke dalam harakah pula adalah sebahagian yang tidak boleh diceraikan dari hakikat penggabungan seseorang dengan agama ini.
Hanya Allah yang memberi taufik dan kepadanya kita memohon perlindungan. Pengarang 64. Apa artinya saya menganut Islam? Pengakuan beragama Islam bererti saya mesti hidup berdasarkan Islam, baik dari segi keyakinan, ibadah maupun akhlak. Kalau saya mengaku sebagai seorang Muslim, artinya diri saya, rumah tangga saya dan ahli keluarga saya mestilah menghayati Islam. Pengakuan itu memaksa saya wajib hidup untuk memperjuangkannya. Seluruh jiwa raga dan kemampuan saya harus diarahkan untuk memperkuatkan agama dan meluaskan pengaruhnya. Dalam dunia ini ada 3 kategori manusia. A. Golongan yang hidup untuk dunia sahaja. Golongan ini ialah golongan kebendaan, materialis, samada berdasarkan falsafah maupun golongan dahriyin. Pandangan dahriyin ini dijelaskan oleh Al-Quran sebagaimana berikut. Yang bermaksud, dan tentulah mereka akan berkata pula, tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah kita mati. Surah Al-An'am, ayat 29. Allah berfirman, yang bermaksud, dan mereka berkata, tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, silih berganti, dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu, mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Surah Al-Jathiyah, ayat 24. Orang-orang komunis dan rakan-rakan mereka dari golongan sekular atau penganut fahaman eksistensialisme juga beranggapan sedemikian. Dalam satu ulasan yang ditulis oleh Joseph Stalin terhadap pendapat seorang ahli. 65. Apa artinya saya menganut Islam? Falsafah yang mengatakan, alam ini tidak dicipta oleh mana-mana Tuhan atau insan. Ia terjadi dengan sendirinya dan akan kekal berterusan sebagaimana adanya. Ia merupakan obor kehidupan yang terus menyala dan akan padam berdasarkan hukum hakam yang tertentu. Lenin menyatakan, ini adalah satu analisis yang indah terhadap dialektik materialisme. Sebenarnya apabila manusia mengingkari wujudnya kehidupan selepas alam nyata, mengingkari adanya hari perhitungan terhadap segenap perilaku, malah seluruh cita dan usahanya akan tertumpu hanya untuk merangkul dunia yang fana ini. Ilmunya pun sekadar itu juga. 2 golongan yang sesat antara dunia dan akhirat. Mereka ini adalah terdiri dari golongan minoriti. Akidah mereka bersimpang siur dan usaha mereka di dunia ini adalah usaha yang sia-sia, tanpa berkat dan restu Allah. Namun mereka menyangka yang mereka telah berbuat baik. Orang ini walaupun percaya pada Allah dan hari akhirat, namun akidah mereka tidak lebih dari gambaran palsu yang terpisah dan terputus dari realiti kehidupan. Mereka ini pada hakikatnya termasuk dalam golongan yang menganut fahaman kebendaan, sekalipun pada zahirnya mereka melakukan sebahagian dari upacara-upacara kerohanian. Tepatlah seperti yang dikatakan oleh penyair di dalam sepotong syairnya. Kita tempongkan kecacatan dunia kita dengan mengoyakkan agama kita. Akhirnya rosak kedua-duanya, baik dunia maupun agama. Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna di dalam risalahnya yang bertajuk Fi Al-Jinat Nas, ke mana kita ingin menyeru manusia, menyatakan, sebenarnya Al-Quran telah menentukan matlamat kehidupan dan tujuan-tujuan kehidupan manusia. Ia menerangkan segolongan manusia yang hidup mereka adalah untuk makan, minum dan menikmati kelazatan dunia. Firman Allah 66. Apa artinya saya menganut Islam? 67 yang bermaksud, dan sebaliknya, orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum, sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka. Surah Muhammad, ayat 12. Al-Quran menerangkan adanya segolongan manusia yang tujuan hidup mereka adalah untuk menikmati perhiasan dan bersenang-senang dengan kemewahan, dalam firman Allah, yang bermaksud, dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda.
benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak. Pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak, kuda. Peliharaan yang bertanda lagi terlatih dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia dan, ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Surah Ali Imran, ayat 14. Al-Quran juga menerangkan gelagat segolongan manusia yang hidup mereka di dunia adalah mengadakan angkara fitnah, menyuburkan kejahatan dan kerosakan, dalam sebuah firman Allah yang bermaksud, dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati, mendengarnya, dan dia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal dia adalah orang yang amat keras permusuhannya kepadamu. Kemudian apabila dia pergi, dengan mendapat hajatnya, berusahalah dia di bumi, untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan, binatang ternak dan manusia, sedang Allah tidak suka kepada bencana kerosakan. Surah Al-Baqarah, ayat 204-205. Demikianlah tujuan-tujuan hidup manusia di dunia. Allah SWT telah membersihkan orang-orang mukmin dari tujuan-tujuan yang salah dengan. Apa artinya saya menganut Islam? Memberikan tanggungjawab dan kewajipan yang tinggi lagi mulia. Tanggungjawab tersebut ialah menunjukkan kebenaran Islam kepada manusia, mengajak manusia seluruhnya kepada kebajikan dan menyinarkan seluruh alam ini dengan cahaya Islam. 3 golongan yang menganggap dunia ini adalah ladang tanaman untuk di akhirat. Mereka inilah golongan yang benar-benar beriman, mereka mengetahui hakikat hidup ini. Mereka menginsafi nilai hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat kerana firman Allah SWT yang bermaksud, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Surah Al-An'am, ayat 32. Ekoran dari rendahnya nilai dunia jika dibandingkan dengan akhirat, maka kehidupan dunia tidaklah sampai menghalang dan menyibukkan mereka daripada melaksanakan tujuan dan matlamat mereka diciptakan oleh Allah. Yang bermaksud, dan, ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat, ayat 56. Orang-orang yang benar menggabungkan dirinya dengan Islam menganggap dunia ini sebagai medan untuk mereka berbakti mentaati Allah dan memperolehi keredaannya. Seluruh hidup mereka baik ilmu pengetahuan, perniagaan, harta kekayaan, rumah tangga, masa dan waktu serta pemikiran mereka semuanya dicurahkan untuk tujuan mentaati Allah. Sebaliknya golongan kebendaan menggunakan segala kurniaan tersebut demi untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan syahwat. Kenyataan ini telah dibuktikan dengan sebahagian besar ciptaan-ciptaan, kemajuan, zaman moden ini dan kebanyakan hasil perahan daya fikiran manusia bertujuan untuk menyogokkan kepada manusia kelazatan dan kerehatan jasmaninya, bukan bertujuan untuk membangunkan alam sejagat ini dengan nilai-nilai kebaikan, kedamaian dan ketenangan. Kemajuan alat 68. Apa artinya saya menganut Islam? Alat rekaan baru seperti kereta, pesawat, kapal terbang, mesin basuh, peti sejuk, alat-alat solik, perabot rumah, pakaian, alat-alat hiburan, malahan ribuan ciptaan yang dioleh kilang perusahaan yang moden dan canggih pada hari ini, semuanya bertujuan memberikan kerehatan, keselesaan kepada hidup manusia. Dalam konteks ini, walaupun Islam sama sekali tidak melarang mengkaji, menyelidik, mencipta dan menghasilkan sesuatu, namun ia haruslah dilakukan dengan syarat. 1. Dengan kadar yang tidak membawa manusia kepada kemudaratan atau bahaya. 2. Dalam bentuk yang boleh mendatangkan kebaikan dan kebajikan dalam masyarakat. Artinya,
kerja-kerja tersebut hendaklah diperhatikan dari segi penyesuaiannya dengan syarak dan akhlak. Dalam hubungan ini Imam Hasan Al-Banna di dalam risalah, ke mana kita menyeru manusia mengatakan, demi Tuhanmu, wahai saudara yang dimuliakan, adakah umat Islam memahami pengertian ini dari kitab Allah yang menyebabkan jiwa mereka akan menjadi tinggi, semangat mereka akan meningkat, malah mereka akan bebas dari belenggu kebendaan. Mereka akan terhindar dari godaan syahwat dan keinginan nafsu serta menjauhi perkara-perkara yang sia-sia dan tujuan-tujuan yang penuh kehinaan. Dengan kefahaman ini mereka dapat meluruskan tujuan dan haluan mereka kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, ikhlas mempertahankan kalimah Allah, berjihad pada jalannya, menyebarkan agamanya dan mempertahankan syariatnya, atau sebaliknya mereka ditawan oleh syahwat dan menjadi hamba kepada kerakusan nafsu serakah. Seluruh impian mereka hanyalah untuk mengisi uncang perut mereka dengan makanan yang lazat, kenderaan yang cantik, tidur yang nyenyak dan gelaran-gelaran yang kosong. Seorang penyair menyatakan, mereka bersenang-senang dengan angan-angan khayalan, sedangkan segala pemberian adalah ujian. Mereka mendakwa telah mengharungi lautan dengan, sesungguhnya mereka belum pun bertemu ujian, sesungguhnya benarlah sabda Rasulullah SAW yang menyebut. 69. Apa artinya saya menganut Islam? Yang bermaksud, celakalah orang yang hidupnya menjadi hamba abdi dinar, celakalah orang yang hidupnya menjadi hamba abdi dirham, celakalah orang yang menjadi hamba abdi kepada pakaian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bagaimana cara saya hidup untuk Islam? Supaya hidup ini terarah menurut lunas-lunas Islam, maka beberapa masalah pokok haruslah difahami serta dihayati sebagai satu kewajipan. Contohnya, mengenai tujuan hidup. Firman Allah yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat, ayat 56. Firman Allah yang keseterusnya, yang bermaksud, dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa, sedang arasy-Nya berada di atas air. Dia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Surah Hud, ayat 7. 2. Menginsafi nilai dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Firman Allah yang bermaksud, adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Kesukaan kamu itu salah, kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya. 70. Apa artinya saya menganut Islam? Sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kelak. Surah At-Taubah, ayat 38. Firman-Nya lagi, yang bermaksud, semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia dan, ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Surah Ali Imran, ayat 14. Diriwayatkan, pada suatu ketika Rasulullah SAW menghadap ke suatu tempat membuang sampah, mazbalah, lalu baginda memanggil para sahabat baginda sambil bersabda, ayuhlah, kejarlah dunia. Kemudian baginda mengambil cebisan kain yang telah usang dan tulang-tulang yang sudah reput sambil berkata, inilah dunia. Menurut riwayat yang lain, pada suatu hari Rasulullah SAW melihat kepada bangkai anak kambing yang dibuang oleh tuannya, lalu baginda berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda, adakah kamu melihat betapa hinanya bangkai kambing itu di sisi tuannya? Demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah melebihi kehinaan kambing tersebut di sisi tuannya. Kalaulah nilai dunia ini menyamai nilai sebelah sayap seekor nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberi seteguk air pun untuk minuman orang kafir. Baginda juga bersabda, hari kiamat semakin hampir sedangkan manusia semakin tamak rakus kepada dunia dan mereka juga semakin jauh dengan Allah. Hadis riwayat Tirmizi, Ibn Majah, dan Hakim. Baginda juga bersabda, dunia ini adalah penjara untuk orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Riwayat Muslim.
3. Menginsafi bahawa maut pasti tiba. Firman Allah yang bermaksud, segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. Dan akan kekalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman, ayat 26-27. 71. Apa artinya saya menganut Islam? Yang bermaksud, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga maka sesungguhnya dia telah berjaya dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Surah Ali Imran, ayat 185. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, sentiasalah mengingati pemusnah kelazatan dan pemisah golongan-golongan, iaitu kematian. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Abu Zar Al-Ghifari R.A. berkata, saya berkata kepada Rasulullah SAW, apakah kandungan suhuf Nabi Musa? Baginda menjawab, keseluruhannya adalah pengajaran. Aku merasa hairan terhadap orang yang yakin kepada kematian tetapi ia masih terus bergembira. Aku hairan kepada orang yang yakin tentang neraka tetapi ia masih ketawa. Aku hairan terhadap orang yang meyakini kadar ketentuan Allah tetapi masih kecewa. Aku hairan terhadap orang yang melihat dunia yang membolak-balik penghuninya tetapi ia masih merasa aman terhadap dunia. Aku juga merasa hairan terhadap orang yang meyakini adanya hisab di kemudian hari tetapi masih tetap tidak beramal untuk bekalan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah R.A. bahawa beliau keluar bersama-sama Rasulullah SAW mengiringi jenazah. Rasulullah SAW bersabda sambil duduk menghadap ke arah sebuah kubur. Tiap hari kubur ini menyeru dengan nyaringnya, "Hai anak Adam, lupakan engkau kepada aku. Tidakkah engkau ketahui bahawa aku ini tempat keseorangan, tempat kesunyian, tempat cacing dan tempat yang sempit kecuali yang Allah lapangkan baginya?" Kemudian baginda bersabda, kubur ini adalah salah satu taman dari taman-taman syurga atau, sebaliknya, salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Diriwayatkan oleh Tabrani. 4. Mengetahui hakikat Islam. 72. Apa artinya saya menganut Islam? Yang bermaksud, sesiapa yang mempelajari bahawa suatu kaum ia terselamat dari rancangan jahat mereka. 3. Albani mengatakan, saya tidak menemui hadis ini dengan lafaz tersebut dan tidak ada seorang pun yang menulis mengenai hadis yang sering disebutkan oleh orang awam yang menyebutnya. Seolah-olah hadis ini disebarkan sejak kebelakangan ini. Tetapi hadis ini mempunyai makna yang sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bukan berkata hadis ini Hasan Sahih, Hakim, Abu Daud dan Ahmad. 73. Apa artinya saya menganut Islam? Jika saya seorang yang menghayati Islam dan hidup untuk memperjuangkan Islam maka tentulah bentuk serta corak hidup saya berbeza dengan manusia yang lain. Antara bentuk dan corak tersebut ialah I benar-benar terikat dan menurut ajaran Islam. Iman itu bukanlah hanya dengan angan-angan sahaja, tetapi ia adalah suatu yang tertunjang di dalam hati dan dibuktikan oleh perbuatan. Di dalam firman Allah selalu sahaja mengaitkan antara iman dan amal. Di antaranya, yang bermaksud, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surah Al-Asr, ayat 3. Yang bermaksud, patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah, tidakkah kamu berakal? Surah Al-Baqarah, ayat 44. Yang bermaksud, amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Surah Irsaf, ayat 3. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali berkata, dua lelaki telah memberi musibah ke atas diriku.
Pertama, orang alim yang melanggar larangan agama, dan kedua, orang jahil yang beribadat. Si jahil memperdayakan orang ramai dengan ibadatnya, manakala si alim pula memperdaya orang ramai dengan pelanggaran terhadap agama. Rasulullah SAW berwasiat kepada seluruh umat Islam supaya berjaya jaga. Jadilah kamu orang-orang yang memelihara ilmu dan janganlah kamu menjadi tukang riwayat. Riwayat Abu Nu'aim. 2. Mengutamakan kepentingan Islam. 74. Apa artinya saya menganut Islam? Berhubung dengan tuntutan ini, Rasulullah SAW bersabda, "Berkisarlah kamu bersama-sama dengan kitab Allah untuk kepentingan Islam, di mana kepentingan berkisar-kisar." Baginda juga bersabda, "Sesiapa yang berpagi-pagian tidak mengambil berat perihal orang Islam, maka dia bukanlah dari golongan mereka." Rasulullah SAW menjelaskan perkara ini secara langsung. Engkau memegang pos penting dari pos-pos Islam, maka awas, jangan sampai musuh dapat terlepas dari pengawasan kamu. Di dalam peperangan Uhud, Sa'ad bin Rabi ditemui di dalam saat-saat menghampiri maut, sedang di tubuhnya terdapat 70 liang luka kerana rejaman tombak, tetakan pedang dan tusukan panah. Lalu ia menoleh kepada Zaid bin Thabit lalu berkata, "Katakanlah, sampaikanlah berita ini kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya saya telah mencium bau syurga, dan beritahulah kaumku orang-orang Ansar, tidak ada keuzuran mereka di sisi Allah sekiranya mereka benar-benar ikhlas kepada Rasulullah SAW. Selama mata kamu masih belum pejam." Kemudian di saat itu juga dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. 3. Merasa mulia dengan kebenaran Islam dan yakin kepada Allah. Ini adalah di antara sifat-sifat orang yang beriman. Firman Allah SWT yang bermaksud, "Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu, dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman." Surah Al-Munafikun, ayat 8. Firmannya lagi, yang bermaksud, "Dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita terhadap." 75. Apa artinya saya menganut Islam? Apa yang akan menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Surah Ali Imran, ayat 139. Diriwayatkan pula bahawa ketika orang-orang Islam yang berhijrah mencari perlindungan kerana mempertahankan agama mereka di Habsyah, lalu mereka masuk menghadap Raja Najasyi, lantas paderi dan pendeta yang ada di situ meminta mereka sujud untuk menghormati raja. Tetapi Ja'far bin Abi Talib yang menjadi ketua rombongan menjawab, "Kami adalah satu kaum yang tidak sujud kecuali kepada Allah." Malah di dalam sejarah Islam kita menemui ratusan contoh yang memperlihatkan kemuliaan, ketegasan pendirian dan keberanian yang dirakamkan oleh generasi pertama umat Islam seperti Khubayb bin Adi, Zaid bin Asyanah, Ru'ai bin Amir, Mus'ab bin Umair, Said bin Jubair, Said bin Al-Musayyab dan lain-lain yang sewajar dipelajari perjalanan hidup mereka untuk dijadikan contoh teladan. 4. Beriltizam dengan kerja-kerja Islam dan kerjasama dengan aktiviti-aktiviti Islam. Apabila saya mengaku sebagai seorang Muslim, maka saya wajib bekerja untuk Islam. Saya patut bekerja dalam satu jemaah, bekerjasama dengan pendakwah lain yang menyeru kepada Allah dan menyuruh kepada kebaikan serta mencegah keburukan. Saya harus bekerja keras untuk mewujudkan individu Muslim, rumah tangga Muslim, masyarakat Muslim dan negara yang benar-benar Islam. Allah berfirman, yang bermaksud, "Kami akan menguatkan tenaga dan daya usahamu dengan saudaramu, Harun." Surah Al-Qasas, ayat 35. Firmannya lagi, yang bermaksud, "Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat, dan pencerobohan." Surah Al-Maidah, ayat 2. 76.
Apa artinya saya menganut Islam? Jemaah itu berkat. Jemaah itu rahmat dan perpecahan itu azab 4. 4 hadis riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam Zawaid Al-Musnad. Al-Hafiz Sahawi berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Dailami juga dan kedua-dua sanadnya lemah tetapi ia mempunyai banyak syawahid. 77. Apa artinya saya menganut Islam? Sebenarnya beramal untuk Islam dalam erti kata yang sebenar ialah untuk melahirkan individu yang mencerminkan akidah dan akhlak Islam, melainkan masyarakat yang berpegang teguh dengan pemikiran dan cara hidup Islam sebagai syariat perundangan, peraturan dan perlembagaan hidup, serta memikul amanah dakwah yang menjadi petunjuk dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di alam ini. Seluruh amal ini dan lain-lain keperluan untuk amalan-amalan ini serta lain-lain perkara yang berkaitan yang dituntut oleh amal-amal ini adalah satu tuntutan syariat. Kewajipan melaksanakan tidaklah gugur kecuali setelah tertegaknya satu kuasa yang dapat mengendalikan tanggungjawab ini dan memelihara urusan kaum muslimin. Selagi kekuasaan ini tidak wujud, maka seluruh kecuaian atau kecacatan para petugas amal Islam dan kecuaian orang yang tidak turut serta dalam kerja-kerja ini, menurut pandangan Islam adalah satu dosa yang tidak akan hilang melainkan orang-orang Islam bersegera bangun memikul tanggungjawab melaksanakan kerja-kerja untuk menegakkan Islam. Di antara bukti-bukti yang menguatkan bahawa beramal untuk Islam adalah wajib dan ianya bersifat wajib taklifai, difardukan, bukannya tanggungjawab yang diperintahkan melakukan secara sukarela, dapat dilihat secara yakin dari beberapa sudut. Pertama, wajib dari sudut prinsip, mabda. Beramal atau bekerja untuk menegakkan seluruh ajaran Islam pada prinsipnya adalah wajib kerana beramal atau bekerja adalah tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia, didahului oleh para nabi dan para rasul kemudian ke atas umat manusia seluruhnya hingga ke hari kiamat kelak. Ini adalah berdasarkan kepada firman Allah. 78. Apa artinya saya menganut Islam? 79 yang bermaksud, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Surah Al-Asr, ayat 1-3. Dan firman Allah, yang bermaksud, wahai Rasul Allah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika engkau tidak melakukannya, dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Surah Al-Ma'idah, ayat 67. Dan firman Allah, yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayat, sesudah kami menerangkannya kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Surah Al-Baqarah, ayat 159. Dalam sunnah Rasulullah SAW yang mulia terdapat riwayat-riwayat yang mempunyai hubungan secara khusus tentang dakwah kepada kebenaran dan menentang kebatilan. Di antaranya ialah sabda Rasulullah SAW, sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, dia hendaklah mencegahnya dengan tangannya, sekiranya dia tidak mampu mencegah dengan tangan, kuasa, maka hendaklah dia mengubah dengan menggunakan lidahnya, teguran dan nasihat. Maka sekiranya ia tidak mampu juga hendaklah ia mengubah dengan hatinya, iaitu tidak reda dan benci, dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Tidak ada lagi iman selepas tahap itu walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Tirmizi. Sabda baginda yang lain, wahai manusia, sesungguhnya Allah berfirman kepadamu, perintahlah manusia supaya melakukan perkara-perkara yang makruh, yang baik, dan cegahlah mereka dari melakukan perkara-perkara yang mungkar. Sebelum tiba suatu waktu di mana kamu meminta, lalu aku tidak lagi menerimanya dan kamu memohon pertolongan lalu aku tidak menolong kamu lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.
Apa ertinya saya menganut Islam 80 sabda Rasulullah SAW lagi? Apabila engkau melihat umatku takut untuk berkata kepada orang yang melakukan kezaliman, wahai penzalim, maka sesungguhnya dia telah mengucapkan selamat tinggal baginya. Hadis riwayat Hakim. Kedua, wajib dari sudut hukum. Beramal untuk Islam adalah wajib dilihat dari sudut hukum kerana tidak berjalannya syariat Allah di atas muka bumi dan penguasaan sistem dan undang-undang ciptaan manusia ke atas masyarakat manusia hari ini mewajibkan umat Islam bekerja untuk menegakkan masyarakat Islam dan mengembalikan cara hidup Islam. Umat Islam juga wajib bekerja supaya manusia tunduk mengabadikan diri kepada Allah di dalam iktikad keyakinan, akhlak dan sistem hidup mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran yang menyebut, yang bermaksud, maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Dan firman Allah yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu apa jua perkara agama yang kamu berselisihan padanya maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah. Hakim yang demikian kekuasaannya ialah Allah Tuhanku, kepadanyalah aku berserah diri dan kepadanyalah aku rujuk kembali dalam segala keadaan. Surah Asy-Syura ayat 10. Begitu juga firman Allah. Apa ertinya saya menganut Islam? Yang bermaksud, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, kerana mengingkarinya, maka mereka sekim orang-orang yang kafir. Surah Al-Ma'idah ayat 44. Firman Allah. Yang bermaksud, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka sekim orang-orang yang zalim. Surah Al-Ma'idah ayat 45. Firman Allah. Yang bermaksud, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka sekim orang-orang yang fasik. Surah Al-Ma'idah ayat 47. Apabila menegakkan masyarakat Islam dan melaksanakan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah itu hukumnya wajib, maka kerja-kerja yang membawa kepada kewujudan masyarakat Islam dan terlaksananya hukum Allah turut menjadi wajib berdasarkan kaedah syarak. Yang bermaksud, sesuatu perkara yang tidak dapat disempurnakan sesuatu yang wajib melainkan dengannya, maka ia menjadi wajib. Sebahagian besar dari negara-negara, umat Islam, kalaupun tidak dapat dikatakan seluruhnya diperintah oleh sistem-sistem ciptaan manusia yang merupakan campur aduk dari sistem undang-undang Rumani, Yunan, Perancis dan sebagainya. Demikian juga sistem ekonomi yang menguasai negara-negara tersebut adalah sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Ini adalah penyebab utama yang mendesak umat Islam supaya menyusun gerak kerja untuk meruntuhkan sistem jahiliah dalam bentuk seperti ini dan kewajipan mengembalikan kehidupan Islam adalah menjadi fardu ain ke atas setiap Muslim sehingga kepimpinan dan kekuasaan kembali ke pangkuan Islam. 81. Apa ertinya saya menganut Islam? Selain dari itu masih banyak kewajipan-kewajipan syariah yang pelaksanaan dan amalannya bergantung kepada adanya khalifah atau imam sedangkan pelantikan khalifah, imam, itu sendiri sangat bergantung kepada wujudnya kekuasaan Islam. Oleh itu seluruh undang-undang yang berkaitan dengan sistem-sistem Islam sama ada di dalam bidang kemasyarakatan, ekonomi, politik malah kesemua undang-undang yang berkaitan dengan hukum, kanun keseksaan, perdamai, peperangan, jihad, gencatan senjata, perjanjian damai, muamalat, kemasyarakatan dan ekonomi, semuanya ini dan sebagainya adalah di antara bidang-bidang syariat Islam yang tidak mungkin terlaksana kecuali melalui sebuah negara yang teguh di atas dasar-dasar Islam. Ketiga, wajib dari sudut tuntutan, darurat.
Beramal dan bekerja untuk Islam juga merupakan satu kewajipan jika dilihat dari sudut tuntutan untuk menghadapi cabaran-cabaran zaman kini dan serangan musuh-musuh Islam. Ianya adalah satu kewajipan kerana dengannya dapat menyekat penularan fahaman kebendaan dan ateis, tidak percayakan Tuhan, yang berusaha menggugat kewujudan Islam. Sekiranya dilihat dengan pemerhatian yang teliti kepada nasib yang dialami oleh negara-negara umat Islam hari ini, maka sudah pasti ia menjadi bukti menguatkan lagi tuntutan tersebut adalah tanggungjawab yang wajib di sisi syariat di mana umat Islam tadi seharusnya berdiam diri dan memandang ringan. Kita dapati banyak negara-negara umat Islam yang mengadu dan merintir dengan penuh penderitaan kerana dikuasai oleh keserakahan orang-orang bukan Islam, kafir, sebagaimana yang dialami oleh rakyat Palestin, Kashmir, Eritrea, Kibrash, Bukhara, Samarkand dan lain-lain. Manakala beberapa negara lain pula menderita kerana cengkaman kuasa golongan minoriti yang berniat jahat ke atas umat Islam, mereka memerintahkan umat Islam dengan kekuatan besi dan api. Kita dapati juga beberapa bahagian dari negara umat Islam yang lain mengadu mengenai penderitaan mereka yang disebabkan oleh kekuasaan parti-parti puak kiri, yang terdiri dari sosialis dan komunis, atau puak kanan, yang berkefahaman kapitalis, dalam negara mereka. Begitu juga keadaan hidup di beberapa tempat yang lain yang berada di dalam suasana pertumpahan darah yang hebat hasil dari perebutan kuasa di antara kekuatan puak kiri dan puak kanan. 82. Apa artinya saya menganut Islam? Selain dari hal-hal yang tersebut di atas, sebenarnya betapa perlunya amal Islami sekalipun secara darurat, dari menyahut cabaran-cabaran dari dalam yang berupa kuncu-kuncu, tali barut dan penyokong musuh Islam. Firman Allah yang bermaksud, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan sehingga menjadilah agama itu seluruhnya bebas bagi Allah semata-mata. Surah Al-Anfal, ayat 39. Keempat, wajib secara individu maupun jemaah. Tanggungjawab beramal dan bekerja untuk Islam dari sudut kewajipan syarak, taklifai, adalah satu tanggungjawab ke atas individu, fardi, sama seperti kewajipan-kewajipan dan tanggungjawab syariat yang lain di mana ganjaran pahala diberikan apabila dilaksanakan tanggungjawab tersebut dan dibalas dengan dosa apabila ia ditinggalkan. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka sakar itu. Surah Al-Mudathir, ayat 27. Firman Allah lagi yang bermaksud, dan mereka masing-masing akan datang menghadapnya pada hari kiamat dengan seorang diri. Surah Maryam, ayat 95. Firman Allah lagi yang bermaksud, jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Surah Al-Isra, ayat 7. Firman Allah lagi 83. Apa artinya saya menganut Islam? Yang bermaksud, dan seseorang yang boleh memikul, tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Surah Al-An'am, ayat 164. Firman Allah lagi yang bermaksud, dan sesiapa yang berjuang menegakkan Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Surah Al-Ankabut, ayat 6. Supaya orang lain itu semuanya turut serta dalam kerja-kerjanya membina masyarakat dan memakmurinya, iaitu dengan membina kehidupan masyarakat atas dasar kebenaran, al-haq, dan memakmurkan dengan kebaikan, maka Islam telah menentukan ke atas setiap orang Islam bertanggungjawab memberikan khidmat dan pengorbanan mereka untuk Islam mengikut batas kemampuan masing-masing, selama mana insan itu berada dalam keadaan baligh, akal yang sihat dan ada kemampuan. Dari pengorbanan seperti ini akan menjadikan masyarakat Islam itu sebagai sel yang hidup dan bernyawa dalam badan. Setiap individu dalam masyarakat ini akan memberikan sesuatu, malah mereka berlumba-lumba untuk berkorban.
Dari kenyataan di atas, jelaslah bahawa kewajipan beramal dan bekerja untuk menegakkan Islam oleh individu adalah sama seperti kewajipan-kewajipan syarak yang lain, iaitu ia adalah satu kewajipan Islam. Oleh kerana beramal dan bekerja untuk Islam adalah kewajipan individu, fardi, dari sudut ini maka ia juga adalah satu kewajipan secara jama'i, organisasi, apabila dilihat dari sudut tanggungjawab gerakan dan dari sudut perlaksanaannya. Kenyataan ini dibuktikan oleh realiti-realiti yang berlaku dan keadaan-keadaan yang pada dasarnya tidak dapat dipertikaikan lagi. Di antara realiti-realiti tersebut ialah: 1. Sebenarnya taklif atau tanggungjawab beramal dan bekerja untuk Islam adalah satu tanggungjawab yang sangat berat untuk dipikul oleh orang perseorangan kerana matlamat amal Islami adalah untuk 84. Apa ertinya saya menganut Islam? Meruntuhkan jahiliah hingga ke akar umbinya lalu di atas runtuhan skim ditegakkan Islam. Tugas yang berat ini menurut pengorbanan, kemampuan dan kesanggupan yang tidak mampu dilakukan secara perseorangan, bahkan tugas ini tidak mampu dipikul sekalipun dengan memerah seluruh tenaga, kegigihan dan kesanggupan menghadapi segala penderitaan. Tanggungjawab ini hanya mampu dipikul oleh gerakan yang tersusun, yang memiliki kadar kemampuan yang setimpal dari sudut kesedaran, penyusunan dan kekuatan dalam menghadapi jahiliah yang wujud. 2. Sesungguhnya usaha kerja Rasulullah SAW dalam rangka menghadapi serangan jahiliah dan kemudiannya menegakkan masyarakat Islam serta mengembalikan kehidupan mengikut lunas-lunas Islam merupakan dalil dan bukti bekerja secara berjemaah untuk menegakkan Islam adalah wajib. Oleh yang demikian Rasulullah SAW tidak menggunakan cara bekerja secara individu di dalam bertindak. Malah sejak dari awal-awal lagi baginda begitu mengambil berat kepada usaha-usaha menubuhkan jemaah dengan memilih anasir-anasir pembinaannya dengan teliti. Kemudian baginda SAW membentuk dan membersihkan mereka sehingga menjadi satu kekuatan dalam proses perubahan yang baginda SAW lakukan. Inilah yang telah dibuktikan oleh perjalanan sirah Rasulullah SAW dalam setiap peringkat dan lapangan. 3. Selain dari itu amal dan gerak kerja untuk menegakkan Islam dipenuhi dengan halangan ranjau dan duri, ujian dan cubaan. Halangan-halangan yang menunggu di jalannya sangatlah banyak. Kuasa-kuasa asing yang saban waktu menunggu kesempatan memukul umatnya juga adalah banyak. Semua cabaran-cabaran ini menuntut kewujudan sebuah tanzim haraki, penyusunan gerakan jemaah, yang menyeluruh dari sudut kualiti dan kuantiti untuk menghadapi segenap peringkat amal, suasana persekitaran serta kemungkinan-kemungkinan yang mendatang. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW terdapat banyak dalil-dalil yang secara nyata menunjukkan beramal secara berjemaah yang kemas tersusun untuk menegakkan Islam adalah merupakan satu perkara penting. Allah SWT berfirman 85. Apa ertinya saya menganut Islam? Yang bermaksud, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat, dan pencerobohan. Surah Al-Ma'idah, ayat 2. Kelima, ganjaran jihad adalah untuk mujahid itu sendiri. 1. Sejak awal-awal lagi para petugas yang bekerja untuk Islam mestilah memahami secara mendalam bahawa merekalah yang sebenarnya memerlukan Islam. Sewaktu mereka bekerja, berjihad dan berjuang, bererti mereka bertindak membersihkan diri dan jiwa mereka sendiri di samping menunaikan sebahagian dari hak-hak Allah ke atas mereka supaya mereka memperolehi ganjaran dari sisi Allah di hari kiamat kelak. Hari di mana pandangan menjadi tunduk merendah dan hati menjadi bergetar kerana dilanda ketakutan ditimpa azab. Mereka inilah yang beruntung sekiranya mereka marak beramal dan mereka yang rugi sekiranya mereka berundur dan berpaling tadah. Allah SWT berfirman, yang bermaksud, dan sesiapa yang berjuang menegakkan Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Surah Al-Ankabut, ayat 6. Allah SWT juga berfirman, yang bermaksud,
Dan jika kamu berpaling daripada beriman, bertakwa dan berderma, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Surah Muhammad, ayat 38. Dua mereka juga mesti memahami bahawa nilai dan harga diri mereka sebenarnya adalah kerana pegangan mereka kepada Islam. Mereka tidak mempunyai apa-apa nilai sekiranya tidak bersama Islam, sama seperti binatang bahkan lebih sesat dari itu. Kemuliaan dan ketinggian mereka yang sebenarnya tidak akan tercapai melainkan dengan mereka menggambling tenaga dan melibatkan diri di dalam jemaah Islam yang 86. Apa artinya saya menganut Islam? Memperjuangkan Islam dan terus kekal dalam jemaah yang berkenaan. Sesiapa yang mengasingkan diri dia akan keseorangan di dalam azab neraka. Sesiapa yang menyatukan dirinya secara benar dengan kumpulan tersebut bererti dia telah bergabung dengan nasab keturunan yang mulia mengikat diri dengan golongan yang mendapat petunjuk, yang terdiri daripada para nabi dan para syuhada yang mendapat nikmat di sisi Allah SWT. 3. Para petugas amal Islami juga mesti menyedari bahawa terus kekal bersama dengan jemaah adalah syarat bagi mendapat pendirian yang teguh sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya serigala itu hanya akan dapat memakan kambing yang tersisir dari kumpulannya. Masyarakat yang dipenuhi dengan fitnah tidak ubah seperti malam yang gelap gelita. Manusia tidak mungkin dapat menjalani kehidupan dengan sempurna atau tidak terjejas dengan kesan-kesan kotoran masyarakat tersebut sekiranya tidak menerima peringatan, nasihat dan ingat memperingati. Yang bermaksud, dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. Surah Az-Zariyat, ayat 55. Allah SWT berfirman lagi, yang bermaksud, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Surah Al-Asr, ayat 1-3. Oleh yang demikian mereka mestilah hidup di bawah satu naungan keluarga yang beriman. Mereka mestilah bersama-sama dengan pasukan Tuhan yang Maha Pengasih dan terus hidup bersama mereka buat selama-lamanya. 87. Apa artinya saya menganut Islam? Allah SWT berfirman, yang bermaksud, dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta dia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Surah Al-Kahfi, ayat 28. 4. Para petugas amal Islami juga mestilah benar-benar memahami bahawa mereka beramal dengan bekerja semata-mata kerana Allah dan berjihad pada jalannya. Mereka juga mesti memahami bahawa jalan ini adalah jalan yang paling jauh, penuh dengan kesukaran. Sesungguhnya syurga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak diingini manakala mereka pula dilingkungi oleh perkara-perkara yang menarik syahwat. Jalan ini merupakan satu jalan yang tidak sanggup dilalui oleh mereka yang hidup dalam suasana mewah, mereka yang bimbang akan kesempitan rezeki dan kemewahan hidup. Jalan ini juga tidak akan sanggup dilalui oleh orang yang mementingkan kerehatan dan mengikut runtunan nafsu, tidak akan sanggup dilalui oleh orang yang sempit dada dan tidak memiliki kekuatan, tidak akan sanggup dilalui oleh mereka yang tidak sabar menghadapi cemuhan dan cacian, apatah lagi pengorbanan wang ringgit dan harta benda, tidak akan sanggup dilalui oleh mereka yang berpegang dan berkeras dengan pendapat sendiri sahaja sedangkan dia sendiri tidak mengetahui bahawa ia tidak mengerti kedudukan yang sebenarnya, dan jalan ini juga tidak sanggup dilalui oleh mereka yang tidak bersedia untuk tunduk kepada keputusan jemaah dan tidak sanggup pula beriltizam dengan pandangan-pandangan jemaah. Sesungguhnya jalan ini adalah jalan pembersihan jiwa,
penyucian hati dan pengawalan diri, jalan kerahmatan dan kemuliaan, jalan kesabaran dan ketetapan, jalan kebebasan dan kehormatan, dan jalan kebenaran dan keikhlasan. Sesungguhnya jalan yang mempunyai sifat-sifat seperti ini tidak akan sanggup dilalui melainkan oleh orang-orang mukmin yang 88. Apa artinya saya menganut Islam? Hati-hati mereka mempunyai ikatan yang kukuh dengan Allah yang Maha Esa, yang menggantungkan harapan dan pertolongan kepadanya. Allah SWT berfirman, yang bermaksud, dan, ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya, untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq, ayat 126. Allah SWT berfirman lagi, yang bermaksud, oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya, dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Surah Al-Fat, ayat 10. 89. Apa artinya saya menganut Islam? Peranan Harakah Islamiah ialah membawa manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah sama ada secara individu atau jamaah dengan berusaha dan bekerja untuk menegakkan masyarakat Islam yang menjadikan Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber hukum dan pengajarannya. Harakah Islamiah ialah satu tanzim alami yang merangkumi para petugas dalam arena dakwah di seluruh pelosok muka bumi. Untuk mencapai matlamat di atas, Harakah Islamiah menggunakan dakwah Islamiah yang berselagi murni, sesuai dengan permasalahan dan tuntutan masa kini dan akan datang. Termasuk dalam cara ini ialah mengajak masyarakat supaya turut serta di dalam gerakan Islam dan menyusun mereka dalam gerakan tersebut. Dalam persediaannya pula mereka mestilah dididik supaya meyakini perjuangan ini, supaya dengan keyakinan itu mereka akan bekerja untuk Islam dan berjihad di dalamnya. Di antara tuntutan yang dimaksudkan ialah menghapuskan penjajahan dan saki baki pemikiran dan falsafahnya, sama ada penjajah timur maupun barat, sehingga umat Islam kembali semula kepada kepribadiannya yang asal dan bebas. Sejak hari-hari awalnya Harakah Islamiah telah memberi perhatian berat dalam urusan membersihkan ajaran Islam dari saki baki bid'ah dan khurafat, dan mengemukakan Islam kepada orang ramai dalam bentuknya yang murni sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Harakah Islamiah meyakini bahawa hukum-hukum Islam dan ajarannya bersifat sempurna dan menyeluruh, mampu menyusun seluruh urusan manusia di segala bidang. Harakah Islamiah menganggap bahawa kaedah asasi yang menjadi tapak tertegaknya Islam di sepanjang sejarah manusia ialah kaedah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, iaitu mengesahkan Allah dalam uluhiyah, ketundukan dan kepatuhan, dan hakimiyah, kehakiman dan perundangan, dengan pengertian mengesahkan Allah di sudut akidah di dalam hati, di sudut ibadah terjelma di dalam syiar-syiar, dan di sudut syariat pula terjelma di dalam realiti kehidupan. 90. Apa artinya saya menganut Islam? 91. Harakah Islamiah juga meyakini bahawa Islam adalah kekuatan asasi untuk membangunkan umat Islam, kekuatan asasi untuk menyelamatkan seluruh dunia, kekuatan asasi untuk membebaskan manusia dari belenggu penindasan tagut dan para pelaku kezaliman, sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya hanya untuk Allah. Harakah Islamiah berpendapat bahawa menerima dan mengamalkan sistem kapitalis, sosialisme, komunisme dan lain-lain sistem ciptaan manusia merupakan satu kekufuran terhadap Islam yang agung, menderhakai Allah pemilik alam semesta, perjalanan hidup yang tidak dipandukan oleh petunjuk ilahi, meraba-raba dalam keadaan yang tidak memberikan apa-apa faedah, menghabiskan tenaga upaya dan masa. Allah berfirman, maksudnya, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Surah Al-Imran 3,
ayat 85, sebenarnya Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, semoga Allah meredainya, telah menyimpulkan tentang peranan Harakah Islamiah dengan berkata, peranan kita secara umum ialah tegak berdiri menghadapi serangan arus tagut yang terdiri dari tamadun kebendaan, peradaban yang mementingkan kemewahan dan nafsu syahwat yang telah meratah bangsa-bangsa umat Islam. Tamadun ini telah menjauhkan umat dengan kepimpinan Nabi SAW dan petunjuk Al-Quran. Ia telah menghalang alam jagat ini daripada cahaya petunjuk dan menyebabkan umat Islam mundur terkebelakang beratus-ratus tahun. Peranan ini mestilah berterusan sehinggalah bumi kita bebas dari belenggunya dan bangsa kita terselamat dari balanya. Dan peranan kita bukanlah terhad di sini sahaja, malah kita akan menghadapi dan memerangi peradaban tersebut di bumi tempat kelahirannya sehingga seluruh alam ini akan melaungkan nama Nabi Muhammad SAW sehingga manusia semuanya meyakini Al-Quran dan naungan Islam akan meneduhi alam. Di saat inilah tercapainya cita-cita seorang Muslim. Maka dikala itu tiada lagi fitnah ke atas agama ini dan jadilah agama ini semata-mata bagi Allah. Firman Allah 4:5. Apa artinya saya menganut Islam 92? Maksudnya, dalam masa tidak sampai 10 tahun. Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya dan pada ketika berlakunya. Kemenangan Rom, itu, orang-orang yang beriman akan bergembira, 5 dengan kemenangan yang diberi Allah. Dia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakinya dan dialah jua yang maha kuasa, lagi maha mengasihani. Surah Al-Rom 30, ayat 4-5, inilah peranan dan tanggungjawab kita secara umum. Adapun secara terperincinya maka tanggungjawab kita kepada umat Islam ialah, satu sistem pemerintahan dalam negeri. Dengan wujudnya sistem ini akan terlaksanalah hukum hakam sebagaimana yang dituntut dalam firman Allah. Maksudnya, dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling, enggan menerima hukum Allah itu, maka ketahuilah, hanya sahaja Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Surah Al-Maidah 5, ayat 49, 2. Sistem hubungan antarabangsa. Dengan wujudnya sistem ini akan terlaksanalah bentuk perhubungan sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah. Maksudnya, dan demikianlah, sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia, tentang yang benar dan yang salah, dan Rasulullah, Muhammad, pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah 2, ayat 143, 3. Sistem amali dalam kehakiman. Apa artinya saya menganut Islam 93? Sistem ini adalah bersumber dari firman Allah. Maksudnya, maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Surah Al-Nisa 4, ayat 65, 4. Sistem pertahanan dan ketenteraan. Dengan perlaksanaan sistem ini dapat digerakkan rakyat umum sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah. Maksudnya, pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah. Sama ada dengan keadaan ringan dan mudah bergerak, ataupun dengan keadaan berat, disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab, dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah, untuk membela Islam. Surah At-Taubah 9, ayat 41, 5. Sistem ekonomi, iktisad. Sistem ini bertujuan membebaskan kekayaan, harta benda,
negara dan individu-individu berdasarkan firman Allah. Maksudnya, dan janganlah kamu berikan, serahkan, kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta, mereka yang ada dalam jagaan, kamu, harta, yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kamu. Surah Al-Nisa 4, ayat 5, 6. Sistem kebudayaan dan pelajaran. Sistem ini adalah untuk menghapuskan kejahilan dan kebodohan selaras dengan perintah wahyu yang pertama dari Al-Quran. Apa artinya saya menganut Islam? Maksudnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Surah Al-Alaq 96, ayat 1. 7. Sistem kekeluargaan dan rumah tangga. Sistem adalah untuk membentuk putera-puteri yang Muslim dan golongan dewasa Muslim yang melaksanakan perintah Allah dalam firman. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya, manusia dan batu, berhala. Surah At-Tahrim 66, ayat 6. 8. Sistem hidup perseorangan. Sistem ini adalah bertujuan menjadi pedoman hidup bagi individu secara khusus supaya kehidupannya berjaya mencapai maksud firman Allah. Maksudnya, sesungguhnya beruntunglah, berjayalah, sesiapa yang membersihkan dirinya. Surah Asy-Syams 30, ayat 9. 9. Menghidupkan roh atau semangat kejiwaan secara keseluruhan dalam setiap diri individu di kalangan ummah sama ada pemerintah ataupun rakyat kerana melaksanakan tuntutan Allah Ta'ala. Maksudnya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu dari dunia dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Surah Al-Qasas 28, ayat 77. 94. Apa artinya saya menganut Islam? 10. Akhirnya kita mahu supaya lahirnya individu Muslim, rumah tangga Muslim, rakyat Muslim dan pemerintahan Islam. Kita ingin membina sebuah negara, daulah, yang mampu memimpin negara-negara Islam yang lain, sebuah negara merangkumi seluruh umat Islam, sebuah negara yang dapat mengembalikan keagungan mereka, mengembalikan tanah air mereka yang telah hilang dan mengembalikan tanah air mereka yang dirampas dan ditawan. Selain dari peranan dan tanggungjawab tadi, kita mahu supaya daulah Islamiah ini mengepalai pembawa panji-panji jihad dan dakwah ke seluruh alam sehingga dunia ini dapat mengecap kebahagiaan dari ajaran Islam. Ciri-ciri prinsip Harakah Islamiah. 1. Gerakan yang bersifat Rabbaniyah. Harakah Islamiah adalah bersifat Rabbani kerana keseluruhan konsep, hukum hakam, akhlak, tata sila dan pemikirannya adalah bersumber dari agama Allah yang kekal abadi dan risalah yang terakhir. Harakah Islamiah adalah satu gerakan menyeru manusia kepada Allah bukannya kepada kepentingan para petugas di dalamnya atau orang-orang yang memikul tanggungjawab. Allah berfirman, maksudnya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Surah Al-An'am 6, ayat 162. Harakah Islamiah bukanlah sebuah organisasi sebagaimana sebuah parti politik biasa pada masa sekarang. Harakah Islamiah juga bukanlah sebuah organisasi yang menjadi tempat perebutan kuasa untuk menjadi pemimpin bagi mencapai tujuan-tujuan atau kepentingan peribadi sebagaimana yang berlaku dalam organisasi-organisasi lain pada hari ini. Tetapi yang lebih penting dalam Harakah Islamiah ialah pemimpin atasan atau orang besar terlebih dahulu mematuhi syariat Allah sebelum diikuti oleh para pengikut bawahan dan anggota biasa. 2. Gerakan yang bersifat tersendiri. Harakah Islamiah bersifat tersendiri dengan maksud kelahirannya di tengah-tengah umat Islam di atas dasar kesedaran mereka sendiri. 95.
Apa ertinya saya menganut Islam? Bukan diimport atau ditiru dari timur maupun dari barat sebagaimana lahirnya organisasi dan persatuan-persatuan yang lain. Ini adalah kerana dakwah kita yang dibawa oleh Harakah Islamiah adalah dakwah kepada Allah, manakala perasaan berhajat kepada agama pula merupakan satu ciri yang sangat kuat bagi umat ini. Melalui cara inilah juga umat Islam dikenali untuk jangka waktu yang amat penting. Umat Islam di zaman akhir ini tidaklah dapat diperbaiki melainkan oleh sesuatu yang telah memperbaiki dan memperelokkan umat Islam sebelumnya, iaitu ajaran Islam itu sendiri. 3 gerakan pembawa kemajuan. Dengan segala kandungan bawaannya sama ada dari sudut akidah, syariat dan pandangannya terhadap alam, manusia dan kehidupan menjadikan Harakah Islamiah gerakan yang paling cekap dan paling mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia dan kehidupan dibandingkan dengan undang-undang ciptaan manusia yang bersifat serba lemah dan serba kekurangan. Namun demikian kemajuan dalam Islam bukanlah sebagaimana yang dikehendaki dan difahami oleh golongan yang mendakwakan diri sebagai pejuang kemajuan, kerana kemajuan mengikut pengertian golongan ini adalah palsu lagi merosakkan, kemajuan yang terlepas dari ikatan akhlak dan kesusilaan yang luhur. Kemajuan dalam Islam dalam erti kata yang sebenar ialah kemajuan dalam memurnikan perasaan manusia, pemikiran mereka dan akhlak mereka. Kemajuan dalam memperdalamkan ilmu pengetahuan dan menerokai atau menyingkap rahsia-rahsia di sebalik kejadian alam yang agung ini, yang bukan bertujuan semata-mata untuk menciptakan satu pencapaian baru dalam bidang ilmu. Tetapi tujuan sebenar kemajuan tersebut ialah demi untuk menambahkan lagi makrifat manusia terhadap kebesaran, keindahan, kekuatan dan keagungan Allah, Tuhan semesta alam ini. Kemajuan dalam Islam menyuruh manusia supaya mengambil segala alat-alat ciptaan sesuai dengan penerimaan akal fikiran dengan syarat barang-barang tersebut hendaklah digunakan kepada perkara-perkara yang membawa kebaikan kepada umum. Inilah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah SAW. Ambillah hikmah itu dari mana saja datangnya. 96. Apa ertinya saya menganut Islam? Dan sabdanya lagi yang bermaksud, hikmat itu barang kehilangan orang Islam, di mana saja beliau menemuinya, ialah yang lebih berhak menerimanya 5 hadis riwayat Tirmizi dan Dailami dan Tirmizi berkata, hadis ini garib dan Ibrahim Ibn Fadiel, salah satu perawi hadis ini pentahrijh daif. 97. Apa ertinya saya menganut Islam? Kita yang sangat besar. Kita juga bukan perkumpulan riadah sekalipun riadah atau rekreasi dan riadah ruhiyah adalah di antara wasilah-wasilah yang kita amalkan. Kita bukanlah sebuah jamaah dalam pengertian seperti pertubuhan-pertubuhan tersebut kerana kelahiran pertubuhan tersebut adalah untuk matlamat-matlamat tertentu dan untuk jangka waktu yang tertentu pula. Boleh jadi pertubuhan-pertubuhan berkenaan ditubuhkan semata-mata kerana ingin mengadakan persatuan dan cita-cita inginkan gelaran dan kedudukan dalam pentadbiran dan organisasi tersebut. Tetapi perjuangan kita adalah perjuangan yang berdasarkan fikrah dan akidah, nizam dan manhaj yang tidak membataskan tujuan dan matlamat hanya kepada bangsa tertentu dan kawasan atau wilayah tertentu sahaja. Perjuangan kita tidak akan berhenti dengan penyelesaian masalah tertentu, malah ia akan berterusan hingga ke hari kiamat kerana Islam adalah sistem ciptaan Tuhan alam semesta ini dan manhaj Rasulnya yang paling dipercayai. Kita menyatakan kepada manusia secara tidak bermegah-megah bahawa kita adalah para pengikut angkatan sahabat Rasulullah SAW yang menjadi pembawa panji-panji Islam selepas kewafatan baginda SAW. Kita adalah angkatan yang menjulang kembali bendera Rasulullah SAW sebagaimana para sahabat RA telah melakukannya. Kita akan menyiarkan dakwah baginda sebagai